Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya nak buat ulasan perlawanan antara Selangor versus Immigration, yang mana Selangor berjaya bantai Immigration 3-1. So front 3 Selangor semalam semua skor. Cikgu Murayeh skor, lepas tu Faisal Halim skor, 1 assist, which is wow, Faisal Halim is back sebab dah konsisten untuk skor the goal. Dan Alvin Fortes pun skor. Sayang lah sebab Alvin Fortes malam ada beberapa percubaan ataupun dia boleh set up kepada kawan, tapi dia tak banyak convert kepada jaringan lah. Peluang-peluang yang dia dapatkan agak merugikan. Untuk Immigration, saya boleh katakan defending wise mereka agak ketara. Memang loophole gila-gila, tak track back, positioning, bagi ruang dan sebagainya memang dimanfaatkan dengan begitu baik oleh pasukan Selangor. Dan Immigration walaupun pasukan baru untuk season ni, tetapi dari skuad yang mereka ada, dari pemain-pemain yang mereka ada, boleh dikatakan sangat berkualiti. Tetapi mereka masih lagi belum berjaya untuk terjemahkan kualiti tersebut dalam saingan Liga Super. So benda tu sedikit mengecewakan lah. Sebab apa? Sebab Immigration sekarang berada di tangga terakhir Liga. Kalau nak compare dengan Sabah, Melaka, Brunei, even dengan PDRM sekali pun, Immigration punya squad adalah player-player yang sangat berkualiti lah. Bukan player biasa-biasa. Import pun ramai, bukannya import biasa-biasa, tapi mereka tak boleh nak bagi saingan dalam saingan Liga Super. Import mereka ada siapa? Vinicius Milani, Amirali Cenggini, Pedro Santos, Yao Pedro, Keron, William Jordan Dima, Sosa, Roy Hobson. Banyak tapi gameplay saya tak mau cakap banyak Anda tengok game Immigration sendiri sudahlah untuk season ni macam mana. Memang hauk lah boleh katakan. Baik, tanpa buang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan kali ni saya akan mulakan dengan Selangor. Okey, Selangor sekarang di bawah kendalian Christopher Gamel. Dan game yang kedua beliau menurunkan dalam formation back 4 ataupun bermain dalam sistem 4-3-3, which is bagi saya dalam sistem 4-3-3 pasukan Selangor pada perlawanan semalam adalah menunjukkan bagaimana mereka nak bermain dalam sistem 4-3-3 lah. Sebab apa saya kata sedemikian? Sebab kalau kita lihat bagaimana mereka cuba utilize that back 4 adalah bagaimana mereka nak guna Quentin Chang dan juga Dioro Ram untuk nak lebih ofensif. Dan game semalam kita boleh nampak Quentin Chang with 1 assist, which is good lah. So dia keep consistent, keep contribute untuk assist kepada bahagian serangan. So Quentin Chang memang obviously konsisten untuk season ni, tetapi yang nampak improve adalah Kevin Dioro Ram. Untuk game ni boleh dikatakan Dioro Ram berjaya untuk tunjukkan satu quality gameplay yang bagus dari segi overlapping dan juga dari segi supporting play kepada Faisal Halim di bahagian kiri lah. So dengan adanya Kevin Dioro Ram, kita boleh nampak bagaimana Faisal Halim boleh bergerak dengan lebih bebas, berani untuk take on dan sebagainya. So benda tu yang positive side untuk penggunaan back 4 pasukan Selangor. Dan dalam masa yang sama, Abu Anadi berjaya lead bahagian defend pasukan Selangor dengan begitu bagus lah di bahagian bersama dengan Haris Saikal. So dua-dua combo ni agak bagus, dan Haris Saikal pun banyak join the attack untuk jadi orang header, dan dia ada beberapa tandukan semalam. Kalau ada tandukan mungkin gol, dan benda tu memang positif lah. In term of defending side pun mereka berjaya untuk lebih solid dan lebih bagus dari segi disiplin dan juga commanding di bahagian belakang lah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk bahagian tengah, Noor Lainer masih lagi digantikan Nur Awabdeh. Boleh saya katakan kedua-dua menunjukkan positive side lah in term of attacking, tetapi in term of defending boleh dikatakan Immigration menyerang, tetapi bahagian tengah banyak memberi ruang yang banyak. Contohnya macam percubaan Pedro Santos, ada beberapa percubaan dari luar kotak penalti lah. So in term of defense contribution, boleh katakan bahagian tengah Noor Lainer tak seagresif macam selalu. So benda tu mungkin kita boleh nampak ketara. Tapi untuk Zack Clark, game ni saya boleh puji sikit sebab dia punya passing on point, dia punya contribution drift in into the D-box bagus, dan dia ada a few chances lah, dan dia juga ada buat hantaran yang berkualiti, tapi sayang gagal disudahkan. So Zack Clark bagus lah, cumanya mungkin Zikri Khalili pun boleh main nombor 10, takkan Zack Clark tak boleh kan. Tapi cumanya kemasukan Omid Musawi nampak lebih efektif lah. Untuk front 3 bagi saya very good. Faisal Halim improve gila-gila, consistent game ni. Faisal Halim is back. Cikgu Moraes macam mana dia bergerak between the two defenders is very successful untuk dia score goal, dan bagaimana Alvin Fortes diguna pakai untuk more to
dribble dan more to free, bebas untuk dia beat defend lawan dengan dribbling dia one on one dan sebagainya. So very good. Cumanya Alvin Fortes mungkin boleh belajar untuk passes ataupun set up kepada lawan lah, daripada dia take shoot dengan diri dia sendiri. Overall Selangor very good lah in term of attacking pada perlawanan semalam. So benda tu positive side untuk pasukan Selangor. Untuk pasukan Immigration, boleh dikatakan Immigration mempunyai masalah yang ketara di bahagian defend. Kita boleh nampak defending side pasukan Immigration semalam nampak sangat-sangat teruk lah, and kita boleh nampak mereka tak banyak track back, marking pun loose, and mereka cuba buat man-to-man marking tapi tak menjadi. Macam mana gol Cigo Moraes tu, nampak dua defend boleh Cigo Moraes beat dan score kan. So benda tu nampak ketara bagaimana mereka nak man-to-man marking tak menjadi, banyak ruang kosong. In term of attacking, boleh dikatakan mereka banyak jadikan William Jordan sebagai target man, sebab mereka dia ada fizikal, tapi fizikal dia tak diguna pakai dengan sebegitu baik. So benda tu menjadi persoalan jugalah, kenapa J.O. Pedro yang dibawa keluar, kenapa Jordan stay kan, padahal dia tak memberi contribution sangat. Kalau setakat nak hold ball, nak guna fizikal tapi tak intelligent, susah juga. So benda tu yang kena pandai lah. Kalau nak guna fizikal, intelligent macam Wakame, bagus lah, tapi ni tak sama langsung, so susah dia nak buat something. So yang bagus pun mungkin semalam Aiman Yusni, saya boleh puji lah, sebab dia main kanan, ganti Riza Ghazali, nampak dia turun naik. So Aiman Yusni lah yang paling efektif pun. Overall yang lain banyak benda yang Immigration kena perbaiki lah. Kalau saya rasa Immigration punya team ni sepatutnya fight for top 4 kalau tengok quality player, tapi tak tahu nak kata lah. Okay, Assalamualaikum.